Oi, komen tengok ni. Lawa kolamnya. Homestay ni kat Taiping je. Teman nak tunjuk kat komen homestay yang cukup cantik. Dekat Taiping ni boleh muat dalam 7 ke 8 orang dewasa. Komen tengok sendiri. Lawa kan? Memang cukup lawa. Dia punya decoration, dia punya cantik molek dah ya. Ngam-ngam lah orang kabar kan. Owner homestay ni memang nak bagi komen duduk sini memang akan rasa puas hati, rasa selesa, rasa nyaman lah orang kabar kan. Nampak ni. Lawa weh, masuk-masuk dah jatuh cinta. Ini teman tunjukkan bilik pertama lah. Ini bilik pertama dia. Oh, bilik memang berekon lah nampak ni. Dia tak ada almari apa, dia simple lah tapi memang rasa selesa lah. Bilik kedua dan bilik ketiga pun sama robek tu. Decoration lah hampir sama tapi tetap berekon lah. Ada aircon yang risau. Kalau kelengkapan dapur, alhamdulillah semua lengkap ada. Rice cooker ada, water heater ada, peti sejuk ada, water filter ada, macam-macam lah. Meja makan pun ada, kamu tengok. Memang sesuai lah untuk keluarga kecil kau lah kan. Ada 3 bilik semuanya, ruang tamu pun ada. Bilik ayuk ada 2. Satu connection bilik 1 dan bilik 2, satu lagi kat luar. Antara menarik kat homestay ni nampak ni. Bilik ayur dalam ni boleh connect terus keluar dengan benda kolam ni kan. Jadi anak-anak komel lepas mandi tu kan. Tak adalah orang gampang menjelejeh ayurnya masuk dalam rumah kan. Dia terus masuk dalam bilik ayur dulu baru masuk rumah. Dekat luar ni pun juga ada tempat komel santai-santai, lepak-lepak sebelah kolam ni kan. Kena angin-angin sepoi-sepoi petang-petang hari kan. Memang syok weh. Ni memang ada disediakan pot BBQ ada, mesin basuh ada. Lepas tu sekarang ni memang dia buat tank besar ni kan. Jadi pressure air jangan risau. InsyaAllah okey. Teman dah 2 kali datang homestay ni. Alhamdulillah memang cukup selesa komen weh. Dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Selesa, memang selesa. Owner pun friendly komen weh. Lepas tu homestay ni ada lagi sofa bed nampak ni. Komen tarik je boleh tambah lagi komen tidur sini. Kalau aku cerita dengan Syawani ni komen. Macam mana komen dia tengok kan? Homestay ni kan. Ini antara homestay yang pernah tengok dekat Taiping ni. Antara yang terbaik lah. Dekat 4A Taiping Contest ni. Mantap weh. Semua lengkap. Ada kolam cantik. Bilik beraircon. Dia kecil, small. Tapi menarik, tertarik. Okay. Komen boleh kontak nombor bawah ni. Kalau komen nak menginap kat sini. Dekat Kemunting. Taman Expo Tambahan. Alright. Jangan lupa terus like, share dan follow Seladang Perak. Canggih ni komen.